Ina nak share kan 6 tips penting dalam perniagaan. Sebab apa? Ina rasa 6 perkara ni ramai orang tak terfikir untuk buat. Nak berniaga macam orang lain, okey? Kita rasa apa? Kita rasa orang ajak kita join bisnes ni, kita nak join. Tapi sebenarnya kita lupa. Kita lupa ada benda yang kita kena belajar, ada benda yang kita kena ada untuk memulakan satu-satu bisnes. Okay, so Ina nak share 6 tips ni. Mesti kena ingat, mesti kena tulis. Okay, supaya 2025 ni ramai orang yang sama-sama boleh buat income luar biasa dalam bisnes ni. Okay, next. Yang pertama, okay, yang pertama Ina nak share pasal konsisten. Okay, konsisten. Sebab apa? Ramai orang, okay, susah sangat nak konsisten. Kan, baru orang kata kita tengok ramai orang baru join. Okay, baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan join, tiba-tiba hilang. Okay, baru sebulan join hilang, baru 2 bulan join hilang. Sebab apa? Tak ada konsisten. So kita nak, kenapa konsisten tu penting untuk perniagaan? Okay, macam Ina sendiri kan, Ina mula-mula join bisnes ni pun Ina letak 6 bulan pertama. Okay, kita kena letak 6 bulan pertama apa target yang kita nak. Okay, apa target yang kita nak. So sebab tu kena konsisten. Kalau kita tengok ramai, siapa pernah jumpa okay, depan mata ataupun pernah masuk Zoom, kita tengok ramai leader-leader yang boleh duduk dalam bisnes ni hingga orang kata lebih 20 tahun, hampir 30 tahun duduk dalam bisnes ni. So macam mana mereka boleh konsisten dalam satu bisnes? Sedangkan ramai orang yang baru nak join, kan? Orang baru-baru nak join ni, apa yang diorang nak? Okay? Ramai orang kata baru join, orang baru nak join ni, dia nak cepat. Betul tak? Nak cepat. Nak duit cepat, semua nak cepat. Sebenarnya, okay, ramai orang boleh cepat naik. Okay? Ramai orang boleh cepat naik. Tapi dia tak boleh konsisten. Okay? Kalau kita tengok ramai yang orang kata yang buat bisnes ni, okay, tak kira lah bisnes apa-apa kan. Okay, kita tengok cepat naik, tapi dia tak boleh konsisten. Sebab tu Ina nak share, konsisten ni sangat penting. Kalau kita rasa, okay, kita buat bulan ni, belum lagi dapat, okay, bulan depan cuba lagi. So letakkan konsisten ni dalam diri kita supaya, okay, kita ada target, kita ada matlamat untuk kita capai. Itu yang penting. Sebab Ina sendiri, okay, Alhamdulillah dah 10 tahun Ina buat bisnes ni. Ina rasa bisnes ni lah paling lama Ina buat. Ina yakin dan setia dalam bisnes ni. Sebab apa? Korang bayangkan, okay, kalau dapat income, orang kata kalau konsisten ni kita buat, dulu kita susah. Betul tak? Semua orang yang mula-mula buat bisnes, semua susah. Siapa kat sini baru join kena reject? Ada tak yang baru join kena reject? Boleh tekan 1. Ina nak tengok. Baru join kena rejection banyak. Ada tak kat sini? Selalu banyak. Satu-satu ramai yang kena reject. Ina nak bagi tahu bukan orang baru je kena reject. Orang lama pun kena reject. Ina yang 10 tahun ni banyak achievement pun ada juga kena reject. Okay, so sebab tu orang kata konsisten ni penting. Konsisten ni penting supaya orang nampak kita bertahan berapa lama dalam satu bisnes. Kita tak nak lompat sana lompat sini. Sebab apa? Kita tak akan dapat apa yang kita nak. Okay, tu yang pertama Ina nak. Orang kata dalam bisnes konsisten yang penting. Biar lambat asal selamat. Pernah dengar tak pepatah ni? Biar lambat asal selamat. So biar orang kata slow tapi jangan stop. Konsisten ni sangat penting. Sebab Ina pun dah nampak ramai orang dia naik cepat tapi dia tak boleh konsisten. Okay?